Ahad. Saya Raja Rajo. Saya akan terus nyet. Malah hari Ahad ini saya dengan Datuk Seri Anwar akan bernyet-nyet secara serentak di dua tempat berbeza. Dia di Johor Bahru, saya di Bandar Utama. Di basically di Wan Utama. Utama. Dan yalah, orang katanya ada apa 17 hari bulan ni selain daripada public holiday di Perlis. Kita yalah berkaitan dengan pengumuman hal tuju politik dan saya rasa YB dah pernah bagi hint lah sebelum ni, hint demi hint. Kalau kita boleh tengok lah, YB pernah bagi list, mungkin saya just refresh balik. YB bagi 4 tidak. Satu, tak menyertai mana-mana parti politik sedia ada. Maksudnya mungkin bukan PAS, bukan UMNO. Kedua, tak bukan DAP. Bukan Amanah. Oh, penting. Kedua, tak akan menyertai third force. Depends lah macam mana kita nak define third force. Ketiga, tak akan buat parti baru. Dan yang keempat, yang agak, bila baca balik agak kelakar, tak akan join KJ. Itu on Kiaming je yang nak join KJ. Macam mana nak join KJ-nya? Dia dah masuk UMNO. Dia dah sekarang ni best BFF dengan Datuk Seri Zahid. Tak boleh jadi member kabinet KJ. Okey, tapi saya rasa yang lebih pentingnya adalah untuk kita reflect balik lah saya rasa baby. Sebab kalau saya tanya panjang-panjang nanti hari Ahad tu dah tak best lah kan. Saya harap dia penonton kekal suspense dari Ahad. nanti penonton maki saya tak korek rasa pada YB. Kau pilih Haziq, yang mana yang lagi mudah untuk kau? Penonton maki kau atau aku maki kau? Okay, penonton maki. dan I think kita dekat mark 1 tahun hero dan pemilihan. Ya. I think boleh nak minta reflection sikit YB setahun yang lepas. Apa Mungkin yang nak reflectnya maksudnya? Saya tanyalah satu soalan yang ramai tanya, tapi semakin lama semakin dah faham lah. Tak boleh lah kot. Iaitu bila soal merajuk semua ni, mungkin kenapa YB tak boleh ke reconcile balik? Tak boleh. Dia bukan sebab saya faham lah ramai yang mungkin yang betul-betul ikhlas nak tengok lah. Yalah, boleh tengok dia natural lah. Contohnya penyokong PH kan, ataupun PKR, dia natural lah berharapan supaya semua ni selesai, kemudian aku macam orang gila balik kempen suruh Malaysia bagi PH menang balik kan. Tapi saya ingat itu beza kalau Fahan tanya tadi kan, reflection semua kan. I did reflect quite a lot lah kan. Tak adalah aku reflect sebenarnya. If you know me, tak adalah aku duduk termenung ke apa. Everyday ada je benda aku dah buat kan, tak ada masa pun. But daripada awal saya ingat kita kena tanya. Yang ini juga kepada mereka yang menyokong, yang mengikuti lah kan, daripada reformasi, PKR, PH mana. Sebenarnya kita kena tanya titik mula kita. Kita berada dalam politik, orang macam saya lah kan, kita berada dalam politik ni untuk apa sebenarnya? Apa tujuan kita? Sebab kalau tengok kepada emosi mereka yang dia ada banyak kategori lah kan. Dia ada yang pertama tu memang damai daripada awal lah kan. Jadi emosi mereka yang jadi caplos maki hamun saya ni, dia banyak berkisar kepada salah percaturan. Mereka mula mencatur dia ingat begini, maksudnya lepas dia catur tipu pemilihan blockchain tak blockchain semua tu kan, kepala tanpa badan semua, dia ingat okeylah dia dah kalah dan dia akan duduk diam-diam dan dia akan jadi kudi batak kita lah dalam parti. Biar dia buat kerja semua, kita
pegang parti, kita kontrol parti, kita dapat semua lah. Enjoy Ganima. Enjoy Ganima. Jadi bila dia tengok aku nyet, jadi tak puas hati lah kerana tersalah percaturan kan. Itu satu kumpulan lah. Ada satu lagi kumpulan yang dia memang mula-mula menyokong saya lah kan, follow saya masa pemilihan lepas pun sokong semua tu kan. Awal-awal tu pun masih lagi terkejut dengan apa yang berlaku, tapi bila saya mula kritik kan, dan saya lebih berterus terang, contohnya dalam podcast ini tentang kelemahan pendekatan semua tu, dan dia mula rasa ni bahaya ni. Kalau dia buat macam ni boleh kalah PH. Jadi dia pun maki hamun juga. Itu satu kategori lah. Ada satu lagi kategori yang sebenarnya dia tak ambil pot sangat sebenarnya pasal parti ni dalam PKR, tapi dia nak PH menang. Jadi ini kategori yang masih lagi ada harapan. Takkanlah tak boleh lupakan, kembalilah berjuang dengan PKR, PH semua kan. So ini 3 kategori utama lah yang duk sibuk nyet, raja-rajuk semua ni kan. Kepada tolak yang damai lah. Damai tu kita faham memang tujuan dia ialah untuk Ganima, dan tujuan dia ialah kedudukan dia sekarang. Dia bukan peduli sangat pasal betul salah ke apa, tolak yang itu kan. Yang 2 kumpulan seterusnya ni kan, soalan yang saya tanya kepada diri saya, in fact kalau Pak An tanya kan, I ask this question sebenarnya bukan masa aku resign. I ask this question dalam bulan 3. When you caught wind of saya boleh baca apa yang berlaku Awal bulan 3. bila Datuk Seri Anwar kan beri laluan mudah kepada Rafizi. I already know sebenarnya. Saya dah tahu apa dalam kepala dia. Sebab itu pergi tengok balik video bila dia umumkan kan, I did not give any reaction. Aku tak adalah senyum ke nampak happy, because I already knew then ke mana, where it was going. Bila saya dapat laporan berapa banyak duit ditabur ni di bawah ni, sampai keanggotaan RM200 untuk menjadi anggota baru, dan ada laporan polis mengenai rasuah macam itu. Kemudian yang paling kuat menggerakkan ni ialah setiausaha politik PM sendiri, daripada Syamsulnya kepada Azman Bidinnya kepada Chang Mingkainya. I already know where it was going kan. Okay. Sebab itu kalau Pak An ingat, actually saya panggil pegawai-pegawai saya yang beritahu, be prepared, saya mungkin akan letak jawatan ni much earlier. Much earlier, sebelum mengundi belum lagi pun. Kan? Much earlier. So dalam tempoh 2 minggu pengumuman Datuk Seri Anwar, sebab tu I already know where it was going. Bulan April I think. Bulan April. Kan sebenarnya mengundi tu kalau ingat bulan April tu baru nak start undi pun kan. Betul. Aku dah buat keputusan dah Aziz. Orang je tak tahu. Kan. Sebab itu I have no qualm resign semua tu. Everything sudah to me quite straightforward lah. Saya dah nampak. Kerana yang berlaku begini kan. Message daripada Datuk Seri Anwar ialah, itu yang saya sebut, depan cakap lain, belakang cakap lain, buat lain, umum lain. Sebab mesejnya quite simple. Saya tak nak you ada pengaruh dalam parti. So yang saya nak ialah you jadi teknokrat. You tak ada pengaruh langsung, tak ada peluang untuk mempengaruhi keputusan parti. Jadi tawaran saya mudah. Ini dia tak cakap tau. Sebab orang politik ni, kalau kita dah senior, yang lebih penting itu ialah apa yang tak disebut, bukannya apa yang disebut. So you already know that percaturannya dia dah tetapkan semua, plan semua. Sebab itu saya tengok lepas satu-satu keputusan itu dah mula ke arah itu. Daripada tidak ada pemilihan, tiba-tiba ada pemilihan.
daripada one member one vote pakai perwakilan kan semua kan. Ialah I want you to be a technocrat because I want you to stay as a minister. Okey lah, saya boleh bagi token you jadi timbalan presiden tanpa bertanding, tapi semua orang lain daripada peringkat cabang kepada MPP semua ni, saya nak orang saya tak nak seorang pun orang you ada, supaya keadaannya aku duduk seorang-seorang di dalam MPP tu, kena dengar, kena maki, kena dia buat keputusan semua, aku jadi rubber stamp saja. So that's why daripada awal April tu I've already made that decision because I asked this one question, dan soalan ini jugalah yang saya nak tanya dan tolong jawab kepada dua kumpulan tadi tu. Actually kita masuk politik ni untuk apa? Kan? Saya tak tahu orang lain lah. Saya tak masuk politik untuk menang. Saya pun tak masuk politik untuk jadi menteri ke perdana menteri ke apa. Saya terheret masuk politik sebab saya rasa ada peranan yang saya boleh mainkan untuk membetulkan keadaan dan membawa perubahan kepada masyarakat. That's all. That's all that I ever wanted to do. Kan? Because to me, soal jadi PM, jawatan, menteri, rezeki, pangkat, it's not our realm. This is in the realm of God. Kau buatlah macam mana pun, tapi kalau Allah dah tetapkan itu bukan rezeki kau, it's not yours. Simple, kan? So bila semua ni nampak jelas kan, I ask that question to me. Actually, why am I in politics? Certainly not to become minister. Certainly not to sit down there and ada jawatan, but then again bersubahat ataupun dijadikan rubber stamp for everything yang jadi. Kan? So sebab itu saya dah buat keputusan itu jauh lebih awal sebelum bermula mengundi pun lagi. And you can check dengan staff saya, memang dekat Kementerian Ekonomi. That's why bila saya resign tu, semua berjalan dengan baik. Semua resign because saya dah bagi notice kat dia orang lebih kurang 2 bulan lebih awal. Kan? Now, itu menjawab kenapa tak boleh reconcile dah. Sebab dia sebenarnya bukan soal PKR, bukan soal jawatan, soal tu kan. Pada pandangan saya lah, this is why I made the decision. Kita boleh berbeza pandangan. Kan? You have your opinion, I have my opinion. Kan? Beza style tu memang biasa. Kan? You know? Kalau seseorang itu efektif, you don't have to like his or her style or perangai dia. Asalkan dia, to me lah, itu style aku tau, kerja aku. I don't have to like you. But I will acknowledge kalau you memang bagus. Maksudnya, kalau you buat kerja bagus, you tak makan duit, you know, I have no problem even though you are not the type that I will sit down and chat with. It's okay, kan? Baik. Masalah PKR yang berlaku sehingga tak ada jalan reconcile ni, bagi to me simple. Perbezaan pandangan, karakter, semua ini part and parcel. Tetapi kalau parti itu sampai ke peringkat menipu anggota sendiri, and you engineer semua sampai penipuan itu memalukan dan you memangsakan orang yang paling bawah di bawah, maksudnya parti itu dah rosak. Maksudnya parti itu dah hilang benda yang paling basic dalam naluri manusia, a sense of fairness. You know, kalau PKR dah sampai ke peringkat menipu anggota sendiri, I cannot accept it. I don't think you boleh reform dah. Sebab itu bagi saya benda yang dah extreme maximum lah. Jadi sebab itu kalau orang yang tanya, kenapa tak balik ke PKR, Anwar Ibrahim ini penggal terakhir dia, kan? You think lepas ini pemilihan seterusnya, kau ingat Farhash Ramana ni tak susun semua supaya setiap cabang ni buat resolusi, kami nak Datuk Seri Anwar kekal sebagai Presiden Parti. Eternal President lah. Dia akan terus.
kan. Kemudian you think that macam mana you kononnya buat kerja semua ataupun popular semua ni, you think bila you dah nampak sendiri sistem pemilihan itu ditipu sedemikian rupa, you think dia tak boleh buat lagi. So there's no point, there's no competition dah yang ada dalam PKR ni. The moment dia dah tak ada sense of fairness to the point that dia dah boleh menjadi cheating begitu, actually dia dah tak ada pertandingan dah, tak ada ruang langsung dah, kecuali saya pergi cium tangan dan jadi seperti orang lain lah. But I'm not like that, and that's not the reason I'm in politics lah. Jadi sebab itu memang clear there is no point to go back and reconcile lah. So as it's a matter of principle, that's why you cannot reconcile. I think kita bandy word principle ni banyak sangat kan. Dengan mudah kita, oh itu principle, ini principle kan. Saya pun tak tahu is it principle ke apa, I don't know. Tapi I live by certain rules, very simple rule. Dan ini bukan rule politik, ini rule yang kita hidup macam biasa. Main bola ke, kita duduk tepi padang, kita jalan. Satu ialah there must be a sense of fairness. Sebab kalau kita, peribadi kita tak ada sense of fairness, maksudnya mencuri pun boleh, salah guna kuasa pun boleh, menipu pun boleh, because everything is okay when you don't have to consider whether it's fair or not. Itu satu kan. So I live by that very simple rule, because bila dia dah, apa yang berlaku dalam PKR sejak setahun dulu menunjukkan bahawa any sense and decency about fairness ke, about right and wrong ke, about jangan memangsakan orang, benda tu dah hilang tau dalam apa nama ni, dalam PKR. And because of that, you call it whatever you call lah, principle ke apa, merajuk ke, nyek, call it whatever you like, but to me garis itu telah dilanggar dengan teruk sekali. Maybe that's quite clear on your answer apa semua. Cuma memakai topik orang ketiga yang YB kategorikan tadi, orang yang mungkin secara bona fide atau suci hati, dia pun sebenarnya ialah dia nak ada perubahan, dia rasa kurang sikit ada, tetapi dia melihat kepada kita panggil mudarat yang paling kecil dan dia bimbang sekiranya perbuatan YB ni memecah belahkan sayap ataupun blok progresif yang akhirnya akan memberikan kemenangan kepada pihak yang lebih teruk pada dia. Macam mana YB jawab? Ujar mudarat yang lebih kecil ni walaupun selalu digunakan, tapi kena hati-hati tau. Ambil contoh, kalau kita ambil UMNO lah ke arah 2018 dengan Datuk Seri Najib, you think pimpinan UMNO yang lain-lain semua tu, dia tak tahu ke apa yang berlaku dengan YMDB? Dia tahu? Dia tahu. Habis kenapa dia pertahankan Najib betul-betul? Sebab mudarat yang lebih kecil lah. Tak apalah, Najib will go, Najib ni, tapi kita kena pertahankan UMNO. Ini parti keramat. Sebab 1MDB tu nanti kita boleh selamatkan, kita boleh ni gitu, sebab itu mudarat yang lebih kecil. Kerana kalau UMNO kalah, Najib jatuh, itu membawa malapetaka kepada masyarakat. You know, anyone in power akan menggunakan alasan mudarat yang lebih kecil, siapa-siapa pun. Sebab itu kita kena ada garis-garis yang pada satu ketika memang tak ada taklid atau pusing lah kita boleh buat. Kalau dalam parti macam saya kata tadi lah, itu bagi saya garis besar lah. Bila menipu, tak ada sense of play, sense of fair play tak ada kan. Dalam kerajaan juga kita kena ada garis-garis dia, walau macam mana pun kan. Jadi kalau dalam kerajaan, apa garis yang paling penting bagi saya ialah integriti. Sebab itulah orang lain caplos ke PKR ke apa semua kan,
PH ke apa, dia boleh tutup mata je cerita pasal mafia korporat, cerita pasal tuduhan-tuduhan terhadap Farhash, cerita pasal NextG, cerita pasal Azam Baki, cerita pasal Ramanan. Ni bukan sikit ni tau. Almost every other month ada revelation yang baru. Awal-awal saya boleh husnuzon. Untuk 1 tahun lebih saya husnuzon dengan Datuk Seri Anwar pasal Farhash. Tanya, dia jawab ni, okey lah, saya husnuzon kan. Tapi bila bukti tu dah mula keluar satu, then bagi saya itu garis merah dah. Sebab dia bukan soal, cerita integriti ni, dia bukan soal PKR, PH lawan UMNO, lawan BN, lawan tu. Soalnya ialah kalau pimpinan dan kerajaan kita melanggar garis-garis merah integriti, maksudnya ada banyak perkara yang mudarat yang kita tak nampak lagi. Betul. So sekarang you cakap lah mudarat kecil, sama macam UMNO, BN zaman Datuk Seri Najib. Kebanyakan orang biasa tu dia tak nampak secara terperinci yang berlaku dengan YMDB tu, because dia hanya dengar apa yang dia nak dengar daripada parti yang dia sokong lah. Bila dah jatuh tu bawa keluar satu-satu, bawa keluar duit bag-bag, wang tunai saja 160 juta, barang kemas semua kan. Kalau tak jatuh tak tahu, bila jatuh baru nampak semua tu kan. Sama juga macam PKR sekarang. PH sekarang yang duk menyokong PH semua ni kan, dia duk kira bogeyman, takut PAS naik, PN naik, BN naik, dia takut bogeyman itu kan. Itu memberi kuasa kepada orang yang berada di tampuk kuasa dan mahu melanggar garis-garis tadi lah. Sebab dia ada shortcut yang bagus. Dia ada, orang kata pil ecstasy. Dia bagi pil ecstasy tu kepada penyokong-penyokong PH. Buatlah macam mana pun, dia takkan nak gunakan kewarasan dia untuk menilai bukti itu macam kita dulu pakai kewarasan untuk menilai bukti-bukti YMDB. Sebab dia tak nak tengok, sebab kalau tidak ni kalah PH, kalau tidak ni PAS naik kan. Sama actually bagi saya lah, cerita siapa jadi PM, jadi kerajaan ni, it's not our realm. Ini realm of God. Allah dah tentukan. Sebabnya ialah hanya Allah yang boleh buka hati manusia ni. It's not us. Orang dengar podcast ni kan, yang sampai dah dekat 3 jam ni dengar kan, you think dia dengar sebab kita ke? Tak. Yes, not really. I think somehow, Allah buka hati, no lah. Not even for me. Somehow Allah buka hati dia lembut, dia nak dengar, and they are open to our arguments. It could have easily been the opposite. Contohnya, that's how I look at things lah. Jadi sebenarnya kalau adalah ahli politik ke anggota parti ke semua ni yang merasakan bahawa tindakan dia untuk menyokong parti ni semua akan menentukan parti itu menang kalah, I think I don't belong to that group. I always feel that orang macam saya, all of us ni, we are just a speck of dust sebenarnya. We are just a drop in the ocean. Jadi what we go through as a politician, dalam parti politik, dalam kerajaan, it's not so much because kita ni sangat berkuasa dan sangat berpengaruh sampai kita boleh tentukan semua. It's actually a test to ourselves. Because we have to live by a set of rules, by a set of principles. Kita ada agama kan, kita tak boleh buat itu, tak boleh buat ini semua. It's our test. Yang lain tu, sama ada orang percaya kat kita ke sokong kita, itu hak Allah lah. Allah will decide lah. But to me lah, if I fail this test, maksudnya hanya kerana politik, benda yang depan mata aku buat tak nampak, hanya sebab politik aku tak berani nak sebut openly when everyone else nampak. Contohnya the hypocrisy, kalau orang tu buat okey, kalau orang ni buat tak boleh, then I fail the test. If I fail the test, not only lah tak ada jaminan orang-orang rakyat Malaysia ni takkan dengar dan respect kita dah,
But personally, I'm accountable to that nanti kan. Jadi all this maksudnya, sebab itu there's no turning back for me. Sebab nilai yang ada dalam PKR and to a certain extent PH, bila dah ada kuasa, everything revolves about kuasa. And it's just not me. Saya adalah manusia yang sangat berbeza daripada kumpulan itu kan. I actually don't care menang kalah ke apa, I don't care. Sebab again, as I say, I've gone through banyak persimpangan politik in the past yang mana saya tahu things that happen could only have happened because Allah has willed it. Ambil contoh 2018. Actually for all we say, sekarang kita tengok mudahlah kita kata menang 2018 semua kan. Saya boleh cakap, orang akan kata saya bongkak lah for saying this kan. Most of the people who say this, you were not on the ground. You were not there masa kita campaign itu dan tahu hopelessnya campaign itu. Because you pergi jumpa orang semua ada 20 orang, ada 100 orang, and then you think about macam mana hopelessnya nak melawan Datuk Seri Najib NBN yang ada 60 tahun, duit berbilion-bilion. It's just kerja bodoh sebenarnya. But we still did it. Not because kami yakin bila buat itu kita menang, but because it's the right thing to do. Someone has to do it. Kalau Allah wills it menang lah. Sama macam 2022. I mean, sekarang with the benefit of hindsight, bolehlah kata bagusnya daripada kalah Melaka, Johor boleh menang jadi blok terbesar sampai Datuk Seri Anwar jadi PM. You see, every time saya ditanya then and now, saya hanya bagi fakta. Berdasarkan angka gini-gini kita boleh menang 80. Okay, that's what is a fakta. I didn't know sebenarnya kita boleh menang 80 ke tidak. Not that I know. I can only say what, logically dan dengan my akal, that's the number and that's what I think is right and fair to say to people. Yang lain kita usaha. But was I confident kita menang sampai 80 semua? I actually didn't know. Even now kalau orang tanya saya, yang saya sebut itu ialah berdasarkan fakta semua. I actually don't know siapa menang siapa kalah. Sebab manusia tidak dicipta untuk jadi Tuhan. We are not created so that we know what is the outcome. Kita dicipta untuk hidup with a set of rules and leave it to Allah to decide. Kan? So nilai yang ada dalam PH sekarang ni is very different than that. It's no longer that. Kan? Nilainya ialah at all costs we must stay in power. Kepada orang di bawah ini, pimpinan-pimpinan akan kata, sebab kalau tak nanti PAS jadi OBN jadi mudaratnya lebih besar. Mungkin sebelum ke soalan terakhir, saya nak bercakap juga ini dah dekat 3 jam dah ni. Tentang size. Mungkin dari segi practicality orang akan kata kenapa YB nak buat satu movement apa semua atas apa-apa platform. Tapi berapa orang saja yang ada kekuatan ni nak memulakan benda ni, nak melawan gegasi-gegasi yang ada dah begitu lama ni. Tak praktikal. Orang kata lah, bukan saya kata. Sebab tu orang Melayu lah kan. Orang Melayu ada pepatah Melayu kan. Maksudnya apa ni? Kancil atau pelanduk tidak pernah lupakan jerat. Ke apa? Ke jerat yang tak pernah lupakan pelanduk atau kancil. Cuba tengok. Jerat tak pernah melupakan pelanduk. Pula dah. Jerat tak pernah ya? Jerat tak pernah melupakan dua-dua pun boleh. Dua-dua boleh. Tapi actually is jerat lah, tidak pernah melupakan pelanduk kan. Yelah, mungkin orang yang ada pandangan semua ni beza dia lah. Kita tak boleh nak salahkan orang ramai yang ada pandangan ni semua sebab
dia bukan politician and dia tidak berada di medan perang sepanjang umur hidup dia. Jadi ialah dia pandangan apa yang dia dapat tahu, maklumat setakat yang dia ada masa itulah kan. Saya dah melalui semua komen yang macam itu sejak daripada awal saya dalam politik. Masa PKR ditubuhkan 1999, itulah jawapan orang kepada saya. In fact, dia orang yang bagi pandangan macam tu pun dia bukannya pandangan yang negatif, dia sayang kat aku. Kenapa lah you nak sia-siakan hidup you? Parti ni kan, parti pelbagai kaum ni tak ada tempat di Malaysia. Malaysia ni parti Melayu kena Melayu, Cina India. Kenapa you tak masuk UMNO saja kan? Jadi tak ada orang pun nak sokong PKR ni parti Anwar je pun. Korang semua kena tipu dengan Anwar je. I've heard it daripada day one kan. Kita persevere, and saya rasa tu a lot of extent we prove people wrong lah, maksudnya kan. Sama juga contohnya masa kita mula-mula buat Invoke. Saya ingat bila masa kita mula-mula buat Invoke tu kan, hanya ada 2 orang saja pimpinan PKR yang berani hadir. I think only Nick dengan Wong Chen. 2 orang je. Izzah ke Kak Wan ke. Walaupun masa itu I put my money, saya withdraw daripada tabung haji about 2 million whatever I have and put everything into Invoke tau. Then bila turun kempen ke bawah semua, dia yang UMNO dengan PAS gelakkan aku tu satu hal. Orang PH semua pun gelakkan aku separuh mati. Sebab dia rasa mustahil lah 3 penjuru ni boleh menang. Kemudian kalau yang dalam PH, baik Melayu, Cina, India, komen sama lah. You siapa? You bukan team player. Azmin Menteri Besar, Timbalan Presiden. You ikut je lah dia. I've gone through it. Orang kata tak ada sokongan semua kan. Of course lah. Sekarang with the benefit of hindsight, people can say it lah. Tapi iyalah, maksudnya with the right information, kalau keputusan kita itu dibuat berasaskan kepada pertimbangan berfakta, bukan emosi, kita ambil risiko yang sepatutnya dan niat kita betul, jadilah Invoke dan 2018 tu kan. Sama lah juga 2022. Mana ada orang yakin, orang gelak je semua kan. In fact Izzah lagi zalim daripada aku lah. Dia punya tak yakin tu, dia kata PH akan ambil masa 2 pilihan raya lagi. Ya, kenyataan dia. Kan. So it's normal. Sebab itu yalah, saya tak tahu ahli politik lain kan. I cannot be orang lain lah. I cannot be who I'm not kan. Saya tak pernah buat keputusan berdasarkan sama ada popular ke tidak, dapat sokongan ke tidak, itu semua. Sebab saya rasa kecualilah orang faham that I see things most probably quite differently daripada kebanyakan orang dalam politik di Malaysia ni. Macam saya sebut tadi lah, I don't see menang pilihan raya, jadi PM semua ni is the be and end of everything. I see it as basically, I'm given a set of tasks. Ini boundary hidup yang saya kena navigate. Ada benda yang betul-betul, benda yang salah-salah. Then it is a test against myself. Maksud saya, there are certain rules I cannot break semua. Dia macam main game lah kot dah, kalau main video game kan. So, you actually compete with yourself. And the outcome to me is a byproduct. And if you think like that, sebenarnya then you are a lot more focused. Sebab tu saya rasa beza dengan orang lain lah. I'm a bit more focused than orang lain. If I think benda tu is the right thing to do, aku buat gila-gila punya. Aku bukan peduli pun orang cakap apa. If I have to go to court, I go to court. If that means that because this is the right thing to do, saya kena masuk penjara, aku masuk penjara lah. Because I submit myself to whatever Allah dah tetapkan lah. And if you have that, I think if you are brought up like that, jadi saya rasa
you don't pay that much attention to perkara-perkara macam ni. Sebab itu I may be one of the most misunderstood politicians kat Malaysia ni. Sebab orang kata aku nyek lah, tak team player lah, emotional. Actually you can ask, you guys work around me. I have no emotion whatsoever. Betul. Saya Boleh tanya Pak. I am actually so heartless and emotionless. kadang-kadang brutal sangat. Brutal. The reason why I'm brutal is because I don't have emotion. Jadi buang ada ke tak ada, if I think that is the same, it's something that we have to do. Ambil contoh podcast ni lah. Ada satu peringkat bulan 8 last year, bulan 9, semua maki sendu lah, tak ada orang dengar ke apa semua. I don't come here and habislah kita semua. It's like, okay, how to do it better, how to change things. I don't know that akhirnya dia akan jadi lebih baik. Saya tak tahu, tapi eventually yalah, it's like finally lah, macam I said this before kan, dalam 2-3 podcast yang lepas lah, the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. So maksudnya, kalau you tahu you tak buat salah, you are trying your best to stay within certain principle, and what you do sebenarnya is fardu kifayah. Someone has to say it kan, and then you keep doing it and you keep doing it, and you put as much effort as possible. Surely you kena yakin that the universe is fair. Then eventually kan, basically outcome yang lebih baik akan dapat lah. So I think sebab itu soal hala tuju, soal lepas ni tak ada orang sokong, kamu lepas ni hilang lah, jadilah ahli politik nyamuk ke apa. Actually it doesn't appear at all in my consideration. Sebab aku tidur malam nyenyak. In fact I'm more worried that aku tidur malam so nyenyak aku makin gemuk. Speaking of tidur malam nyenyak, ada 3 jam. Okay. Kesian kepada penonton lain. Okay. Walaupun mereka akan memaki Haziq tak korek rasa, tapi tunggulah. Mungkin Haziq kena buat pilihan itu, sama ada kena maki dengan aku atau kena maki dengan korang. Maaf geng. Jadi mungkin yang terakhir sekali lah. Pak nak tanya ke saya nak tanya?